Assalamualaikum. Ada satu zikir amalan yang anda boleh amalkan bagi mereka yang mengalami masalah selalu sakit-sakit badan, selalu penat badan, selalu rasa tak bermaya dan tak bersemangat nak buat kerja sehari-harian. Okey, zikir ni adalah zikir yang biasa kita amalkan, semua orang tahu. Cuma kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tak sempat nak buat. Mungkin faktor kesibukan, nak cepat buat kerja dan sebagainya. Tapi selepas ni kalau anda dah tahu, anda cuba untuk amalkan setiap hari secara konsisten. Okey, zikir ini dipanggil sebagai zikir Fatimah, iaitu caranya kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan juga Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Waktu kita nak baca ini adalah selepas solat 5 waktu. Selepas subuh, selepas zuhur, asar, maghrib dan isyak kita baca satu set zikir ini, insya-Allah. Dan kalau anda nak tambah, anda boleh tambah baca satu set lagi sebelum kita nak tidur. Insya-Allah kita cuba amalkan setiap hari secara konsisten. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan semangat untuk meneruskan apa jua pekerjaan yang baik yang kita lakukan sehari-harian.